So Suhaida, boleh tak awak ceritakan sedikit tentang diri awak dan sejak bila awak menetap dekat Algeria? Dan saya sekarang pelajar tahun kedua University of Algiers 1 di bidang usul fiqh. Untuk masa sekarang saya dah menetap hampir 3 tahun lah dekat Algeria ni. So ada tak kakak dengan abang pernah study kat overseas atau Suhaida the first one dalam family? Saya the first one yang study dekat luar negara. Setahu tu awal-awal dia macam excited, kita dapat tawaran kan. Tapi bila hampir nak dekat tarikh tu kan, dia macam semua macam berbelah bagi ni. Saya sebelum pergi ke Algeria tu emosi memang tak okey lah. Kita paling bongsu and saya paling manja lah dalam family kan. Ibu abah pun macam susah nak lepaskan sebab tengok keadaan kita kan, macam takut nak biarkan anak bongsu dia keluar negara. Kalau duduk asrama pun rasa nak balik kan. Tapi sekarang ni duduk luar negara pula. Jadi macam fikir banyak kali jugalah. Dan saya sendiri pun fikir banyak kali. This is interesting part lah kalau Algeria ni. Dia cakap Arabic tu macam kurang sikit, tapi dia lebih kepada cakap French. So dulu dia dijajah oleh Perancis. So that's why dia orang cakap dalam French tu. Kalau English tu macam kita akan susah lah nak cakap dengan dia orang. Tu one of the cabaran jugalah dekat sana. Bila duduk dekat Algeria luar negara ni kan, so macam mana persiapan raya kat sana pula? Persiapan raya dekat sini, saya sedang buat kuih raya. Kuih raya apa tu? Saya pilih kuih Elmer London. Wah. Kalau kawan saya, dia pilih kuih Dahlia. Jadi kita orang macam one person, one kuih raya. Macam tu. Sekarang tengah proses buat kuih raya dan juga tengah hunting bunga api. Oh, dekat sana ada jugalah main mercun apa semua. Saya lupa pula. Bunga api tu dekat sini macam susah sikit lah nak main tu. Sebab tu saya cakap hunting. Kedai-kedai tertentu je ada bunga api tu. Ada kawan tu dia pandai buat. Dia guna tin minuman tu je buat pelita. Ada tak buat masak rendang ke kat sana? Oh, ada. Akan ada persediaan juga untuk buat lemang kap. Daun pisang kita ambil daripada asrama ni je. Alhamdulillah muju ada. Gigih sorang-sorang. Masa lemang saya buat tahun lepas masa raya, awal-awal tu lemang yang macam batu. Jadi keras. Tak reti ajar suhu. Kita guna cara moden kan. Tapi untuk dapatkan juga feeling tu, makan lemang dengan rendang, makan nasi kabu tu. Jadi what a moment lah. Macam memang a moment lah untuk try dengan kawan-kawan kan. Dulu kita fikir beli je kan, mana-mana ada kan. Bila duduk dalam negara ni macam nak buat apa-apa tu mesti kena usaha dulu. Apa nasihat Suhaida untuk wanita lain dekat luar sana yang bakal berhijrah dan mungkin juga akan berpuasa jauh daripada keluarga? Untuk wanita yang bakal jadi orang perantauan, saya rasa cubalah sibukkan diri. Sebab kalau kita tak sibukkan diri, emosi akan menguasai kita dan kita akan jadi rindu family. Kalau rindu biasa-biasa tak apa, tapi kalau sampai benda tu buatkan kita mengurung diri kan, nak isolate diri kan, tak boleh lah benda tu. Bezanya kalau kita jadi banyak masa terluang. Masa terluang tu sometimes benda tu best untuk someone, tapi untuk kita yang duduk jauh ni, yang mudah untuk terjatuh daripada dengan emosi tu, saya rasa kita kena try lah cari benda yang untuk kita buat masa-masa di perantauan ni. Mungkin boleh join apa-apa community kan, ataupun try jual cookies ke, try jual kuih raya kan, try new recipe ke. Saya ada kawan saya bagi tahu idea menarik lah baru ni. Dia cakap dia buat 30 hari 30 dessert. Mungkin adik-adik, kakak-kakak sekalian boleh try lah. Untuk kita isi. Kalau tidak, kita akan jadi keseorangan lah dekat sini. Lepas tu kalau rindu, video call je lah family. It's okay tunjuk kita lemah.